Assalamualaikum, selamat datang ke channel Amin KP. Okay, so hari ni saya rasa saya nak buat something. Saya pernah buat dulu, tapi dia mungkin itu ke arah prank call. Tapi ni call juga, tapi bukan prank. Saya akan kacau diorang. Saya akan kacau diorang pagi-pagi macam ni, tak tahu lah diorang tidur lagi ke dah bangun ke, saya tak tahu. Tapi hari ni hari Minggu, mestilah ada yang macam tak kerja tu tengah tidur. Kalau tengah kerja tu tengah kerja lah, memang saya kacau je. Kiranya lebih kepada mengganggu emosi lah. Kalau diorang terganggu emosi, kira jadilah. Kalau diorang tak layan pun, kira jadilah. Saya tak borak diorang apa-apa lah, biar diorang jadi macam apa benda ni, call pagi-pagi ni, call time-time macam ni. Okay? Tapi yang penting korang jangan lupa subscribe. Korang tak dengar? Saya akan call guna phone satu lagi saya. Saya tak tahu, kontak saya sebenarnya tak banyak pun. Okay? Semenjak ni kan, sejak kebelakangan ni, saya tak ramai kawan sangat. Okay? Kenapa kontak ramai hilang? Ada yang dah tukar nombor, biasa lah. Manusia ni tak cukup dengan satu nombor. Kalau boleh nak ada 15 nombor lah. Jom, let's go. Jom, sekarang ni kita cari orang yang pertama. Siapa saya nak cari? Saya pun tak tahu. Kita try lah. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Saya takut juga. Sebab macam saya ni tak biasa kacau orang sebenarnya. Sebab ini kali pertama dalam hidup saya kacau orang. Why are you running? Why are you running? Manalah saya pernah call kawan saya ke pagi-pagi ke. Macam pelik lah, macam peliknya Amin tiba-tiba kacau orang, tiba-tiba call orang pagi-pagi. Tapi tak apa, jom. Harap-harap dia angkat lah. Harap-harap dia angkat. Korang biar meja bising. Ni maknanya tadi angkat ni. Tak kerti angkat. Sekarang ni dah pukul 10. Bangunlah. Macam mana ni Malaysia nak berjaya? Mana nak bagi kerja ni nak bancik? Pagi-pagi macam ni bangun dah. Tidur ni kita. You ni tidur. Saya penasaran nak kawan-kawan saya ya. You yang tak lagi ni jaga ngadong bangun. It's hang tidur macam ni. Nampak? Not answer. Not answer you. Betul. Nak answer dia tak angkat. Okey, tak apa. Kita call lagi. Kita call lagi. Korang jangan lupa lah komen-komen kat bawah tu. Video saya tak ada banyak komen, cuba buat komen. Ada benda nak kena buat ke apa, korang komen dan bagi idea kat saya. Ini kalau boleh kita end je, tak payah layan kalau macam ni. Kita cari mantra yang kedua. Yang ini mesti angkat. Selalu ini angkat kalau macam ni. Hours later. Mangsa yang kedua korang, mangsa yang kedua. Tidur juga. Tidur. Tengok macam saya pagi-pagi. Dah bangun tau lah. Tak boleh mengharapkan. Macam mana ni? Kalaulah saya macam pergi mana-mana, ada masalah ke, nak tak tolong. Tapi pun tak kakor. Tak boleh marahkan. So kawan macam ni tak boleh berguna. Kita enjoy. Saya tak suka tunggu orang macam ni. Ke masa yang pergi tak dapat lagi. Saya makan apa tidur pula. Semua tak angkat nanya macam mana ni. Aku nak kacau. Sekarang ni saya dah macam ajak buat aku orang buat dah ni. Dia ni macam angkat. Tak angkat juga.
Saya tak suka kalau saya call orang terlalu lama sangat bunyi tek. Ish, geram pula saya. Kan dah 3 orang saya call, diorang tak angkat. Jadi saya tak tahu lah diorang tidur ke diorang ada buat apa-apa. Tapi sememangnya diorang tengah tidur. Okay, diorang tengah tidur. Yelah, layan hari-hari minggu macam ni cuti tak ada buat apa. Tapi tak ada masalah. Saya akan cari lagi. Bukan bermakna saya tak akan cari, saya akan cari lagi. Masa seterusnya, kira ni masa yang keempat lah. Okay, saya harap memang dia angkat call. Sebab saya nak ajak borak. Kalau tak, saya dah ajak borak dengan korang dah ni. Korang pun mesti bosan kan dengan suara saya dari tadi bercakap dengan korang. So, kita try call yang ni. Selalunya dia angkat lah. Sebab yang ni dia jenis bangun pagi. Kita try je lah. Kita try lagi. Tak boleh mengharapkan juga. Cubalah bangun pagi-pagi tu. Assalamualaikum. Kau busy ke? Tengah kerja. Oh, tengah kerja. Sorry. Kau kerja kat mana? Kelang? Oh, tu tengah kerja tu? Oh, okay. Suara macam bangun tidur je. Okay. Kau dah gerak kerja tu? Baru nak gerak ni. Kau pun nak gerak? Okay, hati-hati lah. Okay. Kenapa? Tak ada, aku saja je kau kacang-kacang kau. Suruh kau bangun. Ni kalau aku tak call ni mesti kau tak bangun ni. Tak ada, aku dah siap kan. Le. Alah, sampai aku. Okay, hati-hati kerja. Okay. Okay. Ciao, Assalamualaikum. Salam. Okay, dia angkat. Tapi saya baik hati sikit lah. Sebab dia nak pergi kerja kan, nanti kena marah pula. So tak apa, kita baik hati. So kita bagi dia peluang lah. Saya tak boleh nak kacau. Kita kacau orang lain pula. Kacau orang macam tengah tidur lah. Lebih better. Sebab kalau macam tengah nak pergi kerja ni macam mengganggu sangat. So ni masa yang ke berapa tadi lah? 5 Yelah 3 orang tadi tak angkat, seorang angkat. Ni 5 lah. Ini seorang lagi. Ni dia kaki tidur ni. Tengok dia bangun tak tenten macam ni. Assalamualaikum. Kerja ke? Salah, aku ada kat Gayo ni. Kat Gayo tengah lepak ke? Sekarang select sekarang mana nak ajak sekarang semenjak single ni. Orang Emil. Seorang je. Apa gunanya ada kawan macam aku ni, Mal? Dia lepak kau main phone. Janganlah macam Mal. Aku tengah buat video ni. Kau seorang ke tu? Seorang. Oh. Okay. Saja ajak borak pagi-pagi ni. Ingat kau tidur. Saja nak kerja. Aku tak boleh tengok orang pagi-pagi tidur ni kalau hari minggu. Seorang lah. Aku kat mana? Kau rasa aku kat mana? Kat rumah. Kat rumah. Rumahku syurgaku. Cuti hari ni. Aku kerja petang, Mal. Tengok lah sekejap lagi kalau aku free aku datang lah. Kalau free lah. Tapi jarang aku malam pagi-pagi suara cergas. Selalunya kalau bangun tu, yo Min, kenapa tu? Bagus lah, aku malah ada perubahan lah sekarang. Oh yeah. Ada perubahan, nampak? Aku? Okey Amal, Apa yang okey? tak habis tu borak kau ni, dah. Aku tengah bercakap dengan orang lain tadi. Tak apa Amal, aku okey, tak apa. Okey Amal, gerak lu Amal, kecewa tu. Okay. Tak ada, okay, gerak lu. Select, tak ada Assalamualaikum ke apa. Punyalah orang dah berborak-borak. Macam cubalah macam layan sikit ke apa. Tak apa lah. Ni dia balas. Tadi ada yang orang pertama sekali yang saya call tu dia balas.
Sekejap ni. Assalamualaikum. Oh, sorry. Kau buat apa tu? Apa? Kau tengah buat apa? Baru lepas breakfast. Oh, baru breakfast. Tak ada saja je call. Rindu. Rindu pula. Kau kerja ni? Aku kerja petang. Buat apa? Kerja. Pukul 3 macam tu. Tak ada ingat aku tidur ke apa. Aku saja nak kerja orang pagi-pagi. Aku tak boleh. Orang-orang macam cuti hari minggu macam ni tidur. Aku tak boleh. Aku dah bangun dah. Kadang baru dong kau ni lelaki-lelaki yang sejati tu. Bangun pagi. Buat apa semotor tadi? Bos motor. Ni macam nak pergi mana-mana je ni. Bos motor. Ni ada sebulan tak masuk. Sebulan tak basuh. Yes, SPM ni. Oh, okey bagus. Good luck. Kau sekarang tengah SPM ke ataupun dah? Ni apa? Sini tak betul. Oh, sini tu tak betul. Okey. Semoga dimudahkan urusan insya-Allah. Yang penting kena kuatkan semangat. Tu je. InsyaAllah. Alright. Doakan aku. Ya, aku doakan kau. InsyaAllah. Aku doakan kau kawan aku. Bukan aku je tak doakan lah. Aku saja doakan kau. Okey. Doakan aku semoga aku berjaya dunia akhirat. Boleh. Aku tengah call kau ni. Aku post kat YouTube boleh kan? Aku post kat YouTube ni. Boleh. Tak. Okey. Sorry kacau. Tak apa. Okey. Amin. Lalu kerja. Alright. Belum kerja lagi. Kerja petang. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih, Min. Sama. Okay, bye. Bye. Love you. I love you too. Okay. So, macam tu lah. Kau macam ni baik orangnya. So, macam tu lah. Ceritanya, ramai juga tadi tak angkat. Saya macam nak call lagi, tapi macam makan masa. Tapi tak apa lah. Nak lagi ke? Korang nak lagi ke saya call orang? Try lah, kita try. Kacau orang pagi-pagi ni Kita try buat lain daripada lain lah kita ni. Saya tak banyak kawan ni sebenarnya. Kalau korang nak tahu lah. Sebab dulu saya banyak kawan, tapi kawan-kawan saya yang dulu tu dah berhijrah, ada yang dah berumah tangga, yang dah berkejaya. Jadi saya kadang tu ada yang hilang nombor. So macam tu lah kisahnya. Sekarang ni semua pun ada yang kawan yang baru-baru je. So ni orang yang ke-6 ya. Yang ke-6. Saya ni cepat lupa biasalah. Umur dah meningkat ni cepat lupa. Ni orang yang ke-6 saya call. Dia ni selalunya memang kaki tidur. Ni memang orang kata favourite dia tidur. Tapi mungkin time macam ni dia kerja. Saya tak tahu, jom kita call dia. Yang ni kalau dia tak angkat ataupun dia angkat, memang kena maki. Inilah anak Melayu kita. Tadi 2 orang dah angkat ni. 2 orang dah angkat. 3 orang dah angkat. Kiranya 2 orang saya dapatlah berborak. Tapi 2 orang tak marah. Kau sampai pagi, 2 orang baik. Kawan-kawan saya ni baik ni. Kawan-kawan saya baik. Mungkin saya kena lain sikit kot. Macam saya kena macam maki-maki. Tak payah maki, tak elok. Astagfirullah. Mungkin saya kena macam bagi diorang marah sikit. Macam nak bagi diorang marah, cuba korang komen. Macam ni tengah call orang macam angkat lah. Tak kerti bangun ke time-time macam ni. Okey, tadi ada orang yang kedua tadi saya cakap. Tiba-tiba dah balas. Kita try call dia. Assalamualaikum. Tengah buat apa? Tidur ke? Tidur apa pagi-pagi tidur ni? Macam mana ni anak Melayu? Allah Akbar. Dah bangun lah. Dah bangun sebab aku call kan? Betul tak sebab aku call kan? Kau ni tak kena nak jawab ke? Aku call kau ni. Tengah call ni. Ya. Kau ni. Kenapa? Kenapa?
saja aku nak kacau kau. Nak kejut kau. Aku tahu kau tidur. So aku kejut kau. Tak salah. Ya, Tak marah kan kacau kan? tak marah lah. Ya, tak Panas marah. sikit je. Apa? Tak ada apa. Kau cakap balik. Aku tak boleh orang cakap separuh-separuh ni. Aku je memang cakap Tak separuh-separuh ni. marah lah. Kau tak pergi mana ke hari ni? Demam lah. Demam. Allah Akbar. Semoga cepat sembuh, okey? Bila lain kali jangan mandi hujan. Tak hujan pun. Tak hujan ni? Jaga kesihatan tu. Ni lepak tak mana-mana ke kena berjangkit ke apa. Yang tengah awet kan ni. Nak kena astagfirullahaladzim. Apa benda awet-awet ni? Allah Akbar. Telur. Ya. Aku nak apa? Apa? Kau ni aku cakap kau tanya aku balik. Aku cakap apa? Cakap dulu. Aku cakap dulu. Aku sebenarnya kecewa sikit dengan kau. Semenjak kebelakangan ini kau dah lupa aku dah. Tak ada nak contact ke macam ajak lepak ke apa. Aku bersedih sikit lah. Mana ada lupa. Ni ya ke? Ada je dalam ingatan ni. Oh ya, ada dalam ingatan. Terima kasih. Okay. Sorry lah aku kacau. Aku ingat kau marah, tak lah. Ingat aku call kau marah ke apa. Tu kau tak marah. Aku macam uninspected tu. So kita jumpa di next video. Dan saya ada nak beritahu. Saya ada intro baru, okay? Cuba kau dengar lah, okay tak okay? Belik mancis bakar api. Okay? Selamat datang ke channel Amin KP. Okay tak okay? Aku macam ni ada satu lagi. Pagi-pagi minum kopi. Selamat datang ke channel Amin KP. Okay tak? Kau pilih antara kedua tu mana okay? Saya nak just tambah intro sikit je. Okay? So, korang jangan lupa like, subscribe. Okay? Tolong. Kali ni saya minta tolong. So, sampai situ je lah. Bye-bye. Assalamualaikum.